Ini antara benda-benda yang kita rasa macam wow kan. Saja sesuatu, kalau minat, sila bagi review lah kelas ni. Kadang-kadang tak mungkin satu lagi cara kita berniaga. Kadang-kadang kita nak buat satu income. Salah satunya kita bolehlah mungkin tahun ni kita jadi cikgu masak ke kan. Mungkin persediaan sebelum raya ni kan, buat satu brand apa benda kan, pun boleh juga. Mainlah kita masuk brand kita pula kan. Buat poster kan, kan. Tak boleh masuk. Satu lagi saya nampak kalau macam ni, kita buatkan macam poster kan, kita laminate masuk dalam kita punya dalam produk kita kan. Mungkin kita buat contoh cara makan ke, antara benda yang kita boleh buat lah infografik ni kan. Ini antara benda-benda yang kita rasa macam wow kan. Saja sesuatu, kalau minat, sila bagi review lah kelas ni. Nak buat lagi apa, tak payah rupa orang. Yes, betul. Buatkan visual explainer. Produk ini terutamanya bahan-bahan yang diguna. Pastikan kata kuncinya visual explainer. Saya lihat boleh apa, boleh bikin. Yang kita boleh bikin air untuk bulan Ramadan ni. Kali ni cuba buat lain sikit macam apa, dari segi dia punya bilangan kalori ke kan, kalau untuk orang yang diet ke, why not. Ini visual explainer, nampak tak bahan utama.